Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Hakim bin Muhammad Nizam. Nombor matrik saya D2023110990. Saya dari kursus AS74 iaitu Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Kejurulatihan. Hari ini saya akan membentangkan kajian kes skandal rasuah. Skandal Airbus merupakan kes rasuah besar yang melibatkan syarikat penerbangan antarabangsa iaitu Airbus. Syarikat ini didakwa memberi rasuah dan bayaran komisen kepada beberapa pihak untuk mereka mendapatkan kontrak pembelian pesawat daripada syarikat penerbangan tertentu lah. Dekat Malaysia ni, kes ini dikaitkan dengan pembelian pesawat oleh Air Asia. Kes ini mula mendapat perhatian apabila pihak berkuasa di United Kingdom dan beberapa negara lain menjalankan siasatan terhadap amalan rasuah yang melibatkan Airbus. Seterusnya ialah punca kes. Antara punca utama berlakunya kes ini ialah keinginan untuk mendapatkan kontrak perniagaan yang besar, persaingan yang sengit dalam industri penerbangan, serta kurangnya integriti dan ketulusan dalam proses perniagaan. Selain itu, penyalahgunaan kuasa dan pengaruh juga menjadi faktor yang menyumbang kepada berlakunya rasuah. Kesan daripada amalan rasuah ni, skandal ini memberi kesan negatif kepada reputasi syarikat Airbus dan pihak yang terlibat. Ia juga menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap integriti sektor korporat dan pentadbiran. Selain itu, kes ini menyebabkan kerugian kewangan dan memberi imej buruk kepada negara serta organisasi yang terlibat. Pengajaran dan nilai integriti daripada kes ini, kita dapat mempelajari bahawa integriti, ketulusan dan accountability sangat penting dalam setiap urusan. Setiap individu dan organisasi perlu menolak rasuah serta mematuhi undang-undang bagi memastikan sistem pentadbiran yang bersih dan adil. Nilai integriti perlu diamalkan bagi membina kepercayaan masyarakat dan memastikan pembangunan yang mampan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.